Siapa kat sini acne, oily skin dan very oily skin, terus belajar pasal pendidikan kulit tentang asas pembinaan 3 ni, lepas tu terus awak pakai retina. Ni buku ni Cik Syirah buat adalah untuk shortcut hampa. Daripada hampa try ni dulu tak boleh, shortcut terus. Faham buku ni, terus bina rutin skincare berkesan guna retina. Tak payah tunggu, nak kena bina basic lah. Bila awak faham dia punya basic dalam pemahaman buku ni, lagi-lagi keperluan kulit ni, awak akan faham basic keperluan kulit awak. Kat situ, awak akan dapat basic dengan sangat cepat. So, terus awak cari produk mana yang sesuai, terus dah okey basic awak, dan awak pakai retina. So, dia menjimatkan masa awak. Daripada awak spend setiap bulan RM100 ataupun RM300, kalau Cik Syirah setiap bulan average RM300.5 akan repeat order skincare. Kalau lah repeat order tu tak okey dalam setahun, rasanya berapa ribu? RM3,000, RM4,000 setahun. Bazir duit. So, Cik Syirah buat shortcut dekat hamba. Buku ni terus pakai retina. Lagi-lagi oily skin, acne prone skin. Ataupun acne prone skin dia tu bukan tengah kritikal jerawat, tapi dia acne prone skin yang dia nak maintain supaya jerawat tu dah tak migrate in long term. Okay, try retina.